Sarah, Long, korang dah siap ke kerja sejarah? Aku dah siap semalam. Sikit lagi. Kau dah siap ke? Aku dah siap. Long, sekarang buat apa? Oh, aku baru ingat. Cikgu ada bagi tugasan untuk kita. Aku nak pergi jumpa jap cikgu. Korang tunggu sini ya. Sarah, kau rasa tugasan apa yang cikgu bagi? Mungkin pasal perpaduan kaum kot. Kau rasa? Aku pun rasa macam tu. Bulan depan bulan kemerdekaan kan? Lah kan? Tu Shirin. Kita tunggu dia bagi tahu tugasan apa yang cikgu bagi. Long, Sarah, inilah tugasan yang cikgu bagi untuk kita. Mari kita tengok sama-sama. Jom. Sarah, cuba baca tugasan yang cikgu bagi ni. Sediakan satu pembentangan yang bertemakan perpaduan kaum dan nyatakan seorang tokoh yang boleh dijadikan contoh untuk menyokong tema tersebut. Oh, iyalah. Cikgu dah beritahu saya tadi. Cikgu suruh kita buat satu kumpulan untuk perpaduan kaum. Lepas tu cikgu suruh cari satu tokoh untuk perpaduan kaum juga untuk bentang. Agak-agak siapa ya tokoh perpaduan kaum? Tahulah. Apa kata kita cari maklumat dekat perpustakaan ni? Jom. Long, Shirin, aku dah jumpa. Aku pun tak dapat ni. Long, Sarah, apa kata kita bagikan perbentangan ni pada dua bahagian? Korang cari maklumat tentang Dato' Jaafar. Saya cari maklumat tentang perpaduan kaum. Saya setuju. Saya pun setuju. Okey. Masa pun dah nak habis dah ni. Kita kena masuk ke kelas. So, esok kita jumpa korang cari tahu maklumat tentang Ong Jaafar. Okey. Long, Sarah, korang dah bersedia ke untuk perbentangan kita selepas rehat? Dah. Dah, aku pun dah bersedia. Ini maklumat yang aku dapat. Okey, Long. Ni maklumat aku dapat. Saya akan menerangkan tentang latar belakang Dato' Jaafar. Okey. Bila akan terangkan tentang usaha-usaha Dato' Jaafar. Okey, saya pun dah dapat dah maklumat tentang perpaduan kaum di negara kita yang masih kekal. Inilah isi-isi dia. Selamat pagi, kami dari kumpulan 3. Kami akan membuat pembentangan tentang perpaduan kaum di Malaysia. Perpaduan kaum ialah usaha berterusan yang melibatkan semua kaum untuk mewujudkan masyarakat yang harmoni. Pelbagai inisiatif dan program untuk mengukuhkan hubungan antara kaum. Antara inisiatif dan program kerajaan untuk kekalkan perpaduan kaum ialah program pendidikan, kebudayaan dan kesukanan. Selain itu, aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong, program sukarelawan dan perayaan bersama dapat membantu eratkan hubungan antara kaum. Walaupun terdapat cabaran dan isu-isu yang perlu ditangani, perpaduan kaum di Malaysia terus menjadi keutamaan. Jadi, marilah kita sama-sama mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia serta menghargai jasa-jasa tokoh negara seperti Dato' Ong Jaafar. Seterusnya, saya akan menjemput rakan saya untuk membuat pembentangan. Saya akan membentangkan tentang latar belakang Dato' Ong Jaafar. Dato' Ong Jaafar dilahirkan di Johor Bahru pada tahun 1895. Beliau merupakan anak kepada Dato' Jaafar bin Mohamed, Menteri Besar Johor yang pertama. Pendidikan asasnya di Sekolah Melayu Johor Bahru sebelum dihantar ke England untuk melanjutkan pelajaran. Sekembalinya ke tanah air, beliau menyambung pengajian di Maktab Melayu Kuala Kangsar.
Pada tahun 1946, Dato' On menubuhkan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu atau UMNO bagi menentang Malayan Union. Hasil perjuangan itu, Malayan Union akhirnya dibubarkan. Pada tahun berikutnya, beliau dilantik sebagai Menteri Besar Johor yang ke-7. Namun, beliau meletakkan jawatan 3 tahun kemudian untuk memberi tumpuan yang sepenuhnya kepada perjuangan dalam UMNO. Seterusnya, saya menjemput rakan saya untuk meneruskan pembentangan. Akhir sekali, saya akan membuat pembentangan tentang usaha-usaha Dato' On Jaafar. Pada tahun 1951, Dato' On Jaafar mencadangkan agar keahlian UMNO dibuka kepada semua kaum dan tidak hanya tertumpu kepada kaum Melayu sahaja. Namun pada ketika itu, cadangan tersebut ditolak oleh ahli UMNO. Akibatnya, beliau mengambil keputusan untuk keluar dari UMNO. Selain itu, beliau juga menggalakkan identiti bangsa Malaysia. Ini merupakan usaha awal untuk mewujudkan kesatuan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara kita. Seterusnya, kami akan menyampaikan sebuah sajak yang bertajuk Putera Pejuang Bangsa. Lahir di Johor, bijak berfikir. On Jaafar, tokoh besar. Bangkit melawan, tidak gentar. Demi bangsa, demi akal. Malayan Union cuba menjajah. Hilang kuasa raja penderesah. On menyeru, rakyat bangkit. Bersatu hati, kita menjerit. UMNO diasas, Melayu diseru agar maruah terus bersatu. Namun hasratnya lebih jauh, mahukan negara hidup penuh. 族群团结，志向崇高，可时间未站在他这边，于是问心无愧的撤退，因为奋斗之火依然燃烧。 நீங்கள் சுதந்திரமான மண்ணில் புகழுடன் வாழ்கிறீர்கள். நிஜமான போராளி, தேசத்தின் வீரர். நாங்கள் இன்று குரலை தொடர்கிறோம். On Jaafar, உங்களின் சேவையை மறக்க மாட்டோம். Oleh itu, secara kesimpulannya, marilah kita sama-sama mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia. Merdeka! 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 Terimalah pantun kemerdekaan daripada kami. Jalur gemilang bendera Malaysia, berkibar megah tanda berdaulat. Negara merdeka, penuh bahagia, bersatu padu, rakyat selamat. Bunga raya mekar di halaman, merahnya lambang keberanian. Semangat merdeka kita tanam, perpaduan teguh jadi kekuatan. 31 Tahrir Keramat, Negara Merdeka kita rayakan. Semangat juang takkan tamat. Pertahankan kedaulatan, kekalkan keharmonian. Burung helang terbang tinggi, Melihat bumi bertuah ini, Kemerdekaan negara kini, rakyat hidup aman, harmoni. Guru, nelayan dan juga petani, rakyat hidup kini dah berubah. Anak-anak terasuh mindana, lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar ekonomi, susukan dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, megah menyusul di jalan raya. Alam cyber teknologi terkini, kejayaan semakin hampiri. Dia di kota
ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga. Keranamu kami menangkap peluang, keranamu kami bangsa berjaya, keranamu kami hidup selesa, membangun kemakmuran negara. Keranamu kami bebas merdeka, keranamu nyawa dibalarkan, keranamu bila kami berjuang demi bangsa kedaulatan negara. Guru nelayan dan juga petani, gaya hidup kini dah berubah. Anak-anak generasi bindanya, lahir generasi bijak pandai. Pakar IT, pakar ekonomi, jago sukan dan juga jutawan. Berkereta jenama negara, engkau menyusun di jalan raya. Alam cyber teknologi terkini, kejayaan semakin hampiri. Bila di kota ataupun desa, kita semua pasti merasa bangga. Keranamu kami menangkap peluang, keranamu kami bangsa berjaya, keranamu kami hidup selesa, membangun kemakmuran negara. Keranamu kami bebas merdeka, keranamu nyawa dipertaruhkan, keranamu rela kami berjuang demi bangsa kedaulatan negara. Keranamu negara Malaysia, Malaysia. Terima kasih Malaysia. Kami dari SMK Tengku Panglima Perang Tengku Muhammad menyeru kepada semua Agar terus mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia. sekian, terima kasih.